Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan. Hari ini kami bergerak menuju Pandan Jaya, Kuala Lumpur ya. Sebab kami ingin gunting rambut di sana. Okey. Untuk hari ini berita yang cukup mengejutkan negara kita ialah kematian ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Bong Motaradin ya, pada pukul 1 pagi hari ini. Beliau telah meninggal pada usia 66 tahun ya. Usia 66 tahun. Okey. Dan beliau merupakan adun lamag dan Parlimen Kinabatangan ya. Kita doakan kepada Allah semoga roh beliau dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Okey. Kita sebenarnya baru saja dalam pasca seminggu ya selepas pilihan raya negeri Sabah. Okey. Dan apapun keputusan kita terima saja. Okey. Dan kita akan ada lagi satu pilihan raya lebih besar, iaitu pilihan raya umum ya, pilihan raya melibatkan negara Malaysia, pilihan raya pemilihan parlimen pada hujung 2027 nanti. Okey, sekali lagi rakyat Malaysia akan menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengundi siapakah seterusnya akan memimpin Malaysia selama 5 tahun. Okey, insya-Allah. Apapun, pilihlah yang terbaik berdasarkan penilaian kita, insya-Allah. Okey, kami sambung bergerak ke Kuala Lumpur. Terima kasih.